nyanyikan terus berusaha, melangkah dengan gagah menuju ke sekolah. Sekolahku yang tercinta, Malaysia berikram akan menumbuhkan seluruh tenaga dan usaha kami ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis wanita pelantikan pemimpin cilik. Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman yang berusaha, Cikgu Yuzaini bin Yasin, Guru Besar SK Menaga Beris. Cikgu Rosila Majlis dengan penuh hormat mempersilakan Yang Berusaha Cikgu Yuzaini bin Yasin untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormat. Jadi yang pertama perlu cikgu ingatkan, selaku murid-murid yang telah dipilih, kamu dipilih bukan secara lawak, bukan dipilih atas dasar kroni, bukan dipilih atas dasar kesihan, tapi kemampuan, kelebihan dan juga kekuatan yang ada di dalam diri kamu menyebabkan kamu dipilih sebagai tahun 3 hingga tahun 6. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua yang terpilih. Pemimpin cilik sekalian, menjadi pemimpin bukan tentang pangkat atau lencana yang dipakai di dada. Kepimpinan ialah tentang sikap, akhlak dan contoh yang ditunjukkan setiap hari. Seorang pemimpin Seterusnya, Ketua Pengawas SPPT Muhammad Akif Lain bin Muhammad Hazwan 6 USM. Dengan rasa rendah hati, mengaku menerima jawatan yang diberikan kepada kami sebagai pemimpin cilik Sekolah Kebangsaan Menaga Beris. Kami berikrar pertama, akan menjalankan segala tugas bertanggungjawab. Kedua, akan taat setia kepada dan mematuhi peraturan sekolah. Terima kasih. kita perlu ada kemahiran teknologi. Tak boleh hari ini kalau kita kata tak pandai, tak boleh kalau hari ini kita kata tak